Hari ni satu hari di Terengganu. So, jom kita jalan. Ke Pasar Payang dulu. Pasar Payang. Pasar Payang. Sayang. Ya. You can count on me like 1, 2, 3. Sayang. Be there. Apa? Super And I sayang. know when I need it, I can Pasar Kedai Payang count 1. on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah. Dia. Tu Pasar Payang. Sampai ada Pasar Payang. If you toss and you Wow. turn and you just can't fall asleep. Pasar Payang. I'll sing ada apa? a song Mana ada green sini? beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, Mana ada? every day I will Bukan lah. remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. Bagi baki mana baki? Baki mana You baki? can count Yang ni on aku. me like 1, 2, 3. I'll be there. And Kenapa I know tinggi? when I need it, I can count on you like 4, Gila, 3, dekat di sini. 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends Jom are kita supposed jalan-jalan to di do. Pasar Payang. Kita tengok penyu telur. Telur tengok kita telur. Always have Tidak my tahu kita tak tahu. Tahu. Kapan tu? I'm never let So, tanya tu never say goodbye. Hmm. You can count on me like 1, 2, 3. I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2. You'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah. Tanda ni. Oh, ni tanda. Memang surga tapi ni perlu tanda. You can count on me 'cause I Mana can hai bio? count on Wah, panasnya kat sini. Tu ada kek. Panasnya. Jual kasang seperti itu. Panasnya. Pasar Payang 1. Labubu tu. Takut. Pegang je. Takut Ada angin tu bunyi. Maka dia punya pak. Hmm. Tu lah. Sekarang ni pukul apa? Pukul 11. Cik gelang dia. Oh ikut. Ikut. Ya. Allah. Tutup banyak kedai. Ada. Tu kata. Tutup banyak kedai. 1, 2, 3. Pakak kita makan nasi. Duduk sini bahagian bu. Mak. Mana semua tutup.
Area ni kedai emas. Belah kiri tadi masuk kedai emas banyak. Sini ke semua direct kedai emas. Tengok souvenir kat sini. Sepayang. Ada tinggal. Nampak dinosaur. Sambung. Ni apa ni? Tutup. Penyu ke naik motor? Ay, tutup. Berapa? Kek ke? Dinosaur. Jangan. Bebek. Mana bebek? Kerah tangan. Otak. Gigi kanan. Betul. Cak bunga ros. Kita naik atas pula tengok ada apa kat atas. Jom. Kat atas ni banyak wah, banyak jual baju kat atas. Baju sika. Laut. Original batik. Cekta t-shirt ganu. Mana toys? Sini jual baju. Mana ada toys? Nak cari baju kain batik ke? Boleh naik atas ni banyak ada. BBC buy. Kat atas ni banyak lah. Orang beli. Murah. Murah ke? Murah. Harga sahaja. Murah. Ni orang Long panjang 30. Kaftan pelukis. tak panas. Baju batik. Kemeja batik ada kat sini. Kau buduk. Jom sila masuk ke laluan ini, kedai pakaian batik kat mana? Sini. Laluan ni lah, laluan. Ada lagi kat belakang ni. Jom apa? Atas ni jual baju je. Belah kiri ni parking. Wow. Baju batik. Baby nak baju batik ke? Biru batik. Dua doang. Cantik lawa galeri. Wallet. Dalam bangunan Pasar Payang 1 ni ada kedai kat bawah tu lah, kedai emas. Kat atas ni kedai baju-baju lah, nak cari baju budak ni nak cari baju batik ke, songket ke apa semua kat atas ni ada. Untuk bangunan ni lah. Kalau yang bangunan kat sebelah ni, jom kita pergi tengok dulu. Apa? Ada apa kat sana, jom kita pergi pula. Kita turun dulu lift. Jom, turun pula. Turun, kita pergi. Baby nak jalan pula? Kita pergi sebelah pula. Jom. Sampai. Wow. Itu banyak. Tak ada orang. Bangunan ni kot. Saya rasa orang duk mana hot sini. Ya, orang pergi cari makanan kat sini kot. Jom kita pergi bangunan sebelah ni tengok pasal kedai payang ni. Buat apa? Jom kita tengok ada apa kat sini. Kat area ni keropok nasa. Keropok mokna. Ada sata. Ada sata. Cari makanan-makanan tradisional Terengganu ada lah kat sini. Semua ada kat sini. Jom kita masuk tengok. Pakui. Nak apa? Sakit ke? Ayah aku terima.
Tengok frame dia. Tengok-tengok je. Sini ada jual buah-buahan. Medan selera. Kat depan ni medan selera. Kita tengok kat medan selera. Belah tu. Ni sayur-sayuran. Untuk itu. Nak untuk itu. Dah tutup. Apa? Ha? Busuk ke? Tunggulah, tunggu ibu beli. Ibu beli kuih. Nak kuih? Beli kuih sikit, lepas tu dekat Azmin kuih. Jom kita pergi tengok kuih. Cari kuih kat sini hari ni, mana tahu ada kuih. Jom. Tolak. Kata. Ada? Mana? Tadi. Kuih je. Kuih je ni. Mana kuih? Kat ni dia tak nampak. Kat mana kuih? Kat tadi macam nampak. Kat mana sini kuih? Ada poceng. Kuih je lah. Jom kita tengok kuih, mana kuih. Kuih ayu kuih. Sini banyak sayur dengan buah-buahan. Kat sebelah sana tu banyak kedai makan-makan. Kedai apa? Keropok. Kedai keropok. Jajan-jajan. Ambo? Ambo kuih. Apa tak ambo? Nah, tak. Ubi. One less. Mana kuih? Sini je. Ini je. Sana ni guk. Kata takut tak ada kuih ke? Oh, kat sini je ada kuih sikit je. Area ni je. Kuih yang payah orang nak cari. Oh. Ni je lah. Pagi-pagi ada apa? Jadi dia nak plastik. Ni ada kuih sikit ni. Kuih tradisional. Kuih tradisional. Ini sanyo. Yang tradisional lah. Sanyo. Ada nasi bentuk tambat. Okey. No. Orang tu kata apa tu? Oh, tu kata apa ni? Cepat cepat tiga pula. Pasar Payang ni kat bangunan ni jual ada jual baju, kemas, barang-barang sepatnya ada kat bangunan kat belakang ni. Kalau nak cari macam keropok wei-wei tradisional, kedai makan, sayur-sayuran, buah-buahan apa semua, pasar basah apa semua boleh cari kat bangunan ni, kat belakang ni. Kat belakang ni lah kalau nak cari barang-barang macam tu. So habislah kita destination pertama kat Terengganu ni. So jom kita pergi gerak ke destination yang kedua. Jom. Kita nak pergi mana? Jalan.
kita mengundi. Jom kita mengundi. Gegol. Sisir payang. Tuh, tu. Apa ni? Bila siap ni? Nampak Lawa tu. Kampung Cina, Terengganu. Kecil je jalan. Wah, Kampung Cina. Wah, Cina. Cina. Kampung Apa? Cina. Cina. Ada apa kat sini? Ada butik hotel. Ada-ada. Hotel. Ada juga jual-jual baju batik, baju songket. Ada. Warna apa ni? Wow. Dobi batik pun. Dobi pun Dobi. batik. Dobi batik. Jom ayah tutup gol tu. Capek tadi. Kat mana masuk? Jom. Museum baby. Siapa? Jom kita masuk Museum Negeri. Lagi so. Iya. Nak pergi mana? Nak pergi mana? So. Museum. Museum Negeri Terengganu. Oh, ada air kat bawah baby. Ayah apa? Kampung Budaya. Yelah. Tesis. Air. Kampung Budaya ni. Museum. Air. Lama kau. Ada sis. Air. Ada. Ada sis Museum air. belah ni kau kiri. Kampung budaya. Ni museum. Oh. Cari parking apa? So jom kita pergi tengok ada apa dekat Museum Negeri. Oh panas ni tinggi ai. Ya, situ lah. Boleh naik situ. Jom. Panasnya. Museum Negeri Terengganu. Duduk bawah bumbung. Ya. Panas. Kat sana. Air ada. Air apa? Tahu nak vending machine. Tahu sambil jepun. Tahu. Ni rehat dan segar semula di sini. Oh, kita masuk taman juga ni tau. Dia kena naik ni tau. Naik tangga. Oh. Wow, air ada. Jom naik tengok air. Ni nak naik kat atas ni? Tak boleh tengok air tadi. Yuk. Nak tengok fish. Jom naik. Kita naik ni. Wow, air warna green. Dia lalu lah. Solar tu. Saya kat depan. Oh. Wah, tengok ada fish. Tengok. Ada fish. Takut baby. Tu kat depan tu. Wow, teteh ada. Mana kita? Mana? Orang tunjuk mana. Mana kita?
Wow, turtle buat apa kat situ? Tu, turtle buat apa kat situ? Itu tu ratu. Oh, tu apa tu? Tu. Tu kecil tu. Lari dah. Hmm. Wow. Ayah. Wow, air. Itu. Air sana apa? Kepala dia ni. Kita gerak pula. Kita pergi kat sana pula tengok ada apa. Memang sini. Yalah. Ayo, mandi sayang. Jom kita pergi. Kita nak boat kat dalam. Tu ada boat kat depan tu. Jom kita pergi tengok boat. Jom. Dekat kampung Daya. Tapi Daya masuk Daya. Dia- Memang. Okay. Nino tutu. Ada tu kain bu. Nino tutu. Anu, ha? Jom kita pergi kat lain pula. Kat lain pula. Yang air depan. Panas kat sini. Laluan utama. Kita ambil tiket tu. Masuk. Ya. Tak ada. Dah ada dah pergi. Tiada elektrik. Dah. Jalan-jalan kat bawah tu je. Jom kita pergi naik kapal. Nak naik kapal tak? Yes. Kita jalan-jalan pergi tengok kapal. Ada air? Air je sokmo. Mama ida kan? Yelah dulu. Saya mengelah. Ni umur 6 tahun bu. Mari sini. Dah lama dah tak ingat. Dah saya umur 6 tahun dulu. Wih, tutup. Kau buat. Ada apa tu? Dah air. Tutup kapal. Baru nak naik kapal. Dia tutup lah kapal. Tengok. Tutup. Kita tengok-tengok je lah dari bawah ni. Bot besar. Bot ke kapal? Kapal. Ada fish? Mana fish? Cari. Mana? Tu golek dulu. Mana fish? Wow, fish. Ada. Anak kat sini, jom. Panas lah baby. Sabah. Kapal ni nama Sabah. Gleri pelayaran ditutup sementara bagi kerja-kerja penambahbaikan. Tutup. Mana air? Sejuk sini. Bau sejuk. Tak ada orang kat sini. Sunyi je. Ada bird je. Bird. Bird jatuh. Bukan jatuh. Bird lompat. Bird lompat. Jom kita duduk sini nak. Duduk. Nak duduk. Baby Duduk, jom. kursi baby. Dia tutup tak ada api je ke. Ya, baca dah kat depan ni. Nak jalan sini. Ni, Korea. Tengok gelap gubuk. Tutup semua sebab hari ni tak ada elektrik. So tutup semua. Tutup. Tapi ada fish kat dalam ni. Korea. Ni apa? Rumah
rumah Limas. limas Belanda. Iya. Tak ada elektrik. Kita pusing-pusing je lah sini. Ha? Museum mungkin tak ada kot. Mungkin lah. Fish Hari ni dekat museum ni tak ada elektrik. So kita pusing kat bawah-bawah ni je tadi. kampung budaya. Kat kampung budaya ni pun tak ada elektrik. Kita pusing kat luar ni je. Tak boleh masuk kat mana-mana bangunan, kat mana-mana blok dia lah. Termasuk museum. So kita ke next destination lah sebab kat sini tak ada elektrik. Kita gerak ke destination seterusnya. Jom. Kita punya aktiviti. Museum Kembang Tanjak Seni Telepuk. Sebentar. Mom. Ditutup sementara. Tiada elektrik. Jom sikit. Jom. Apa jatuh? Ha? Apa jatuh? Jatuh. Jom kita pergi makan. Nak? Nak pergi makan? Kita pergi makan. Nak? Sekarang pukul 1. Jom kita gerak pergi makan. Nak? Nak tak? Teta. Banyaknya teta. Ada berapa? Cik kira. 8, 9. Mana je one tu? Satu. On the way gerak ke destinasi yang seterusnya. Datang ladang ada batu suram. TV mana TV? Bukan TV tu. Batu bersul. Iwi po. Apa? Nampak wah besarnya TV. Wow, ada train dah TV. Wow, apa tu kat depan tu? KTCC Mall. Hai. Air. Mana ada air KTCC tu? Apa? Window model. Okay. 2, 3 makan kita makan nasi. 1, 2, 3 makan mie goreng. Green. Mana green? Green. Bukan green tu blue. Tu green. Betul. Nayata. Nayata. Tu ko, you tengah awak naik tu ko. Jabatan. Dia buka jabatan. Nayata. Door bridge. Nayata. Tutup baby. Ya tu. Jom kita pergi ke Mayang Mall. Masuk makin banyak kat sini tau. Saya mall. So, Singapore. Asyik. Okay, destinasi seterusnya Mayang Mall. Kat level sekarang ni kita kat level G, the food court. So kita cari makan dulu kat bawah ni. Tengok ada apa kat bawah ni. My Laksa. The chicken rice shop. Best crispy banana Nutella. itu akan yau Kita makan restoran nasi kandar Suryani. Restoran nasi kandar Suryani. Jom. Di sini dah. Udah dah. Awak. Dia udah. Awak tu. Nasi 2. Makan sini. Apa tu? Ha? Si putih. Ambil ayam ke baby. Campur. Buat campur.
Ayam. Ha? Apa? Ha. Dapat. Apa? Ni soto-soto ni dah. Apa? Sayur. Sini ya. Ni dah. Air ambil air. Kuah campur. Ambil air. Okey. Sedap. Kaki. Ada. Apa dia? Apa dia? Kanan. Tajuk. Tajuk. So dah habis makan, kita nak gerak masuk kat dalam tengok. Kat dalam ayam mall ni kita tengok ada apa. Let's go. Mana apa? Ibu sipang dah beg. Boleh bekal jatuh lagi. Kita naik atas, jom. Kocok lagi. Baby pegang botol air. Kena aku dapat ibu. Amet. Nah, jadi. Naik atas ke? Jom naik atas. Takut. Takut apa? Takut naik atas? Berat. Hidup nak kau. Jom. Ni untuk rolly je, roller. Party house. Mana party house? Kita Oh. Apa? party house ni. Party house. Ni? Shoes. Nak shoes. Jump to your goal. Pada yang baby beli kasut ni. Sekejap je makan. Ayo. Apa? Ni Siti Kharijah. Beli pistol ni. LCY Kiki. Di depan. Ada oh. Nampak. Tu kat depan baby. Tu orang tu pakai. Oh, meh. Mas jus juga ada sini jus sejuk. Aduh. Welcome to Terengganu dah. Wow, tengok tu. Tengok orang tu. Tengok, warna white kepala dia. Warna white. Sini tak beli baju je. Kau yang rimau. Orang. Belakang tu lah, tengok. Ada. Muai banyak. Cina. Matang. Tengok apa ni? Tengok apa? Tengok apa? Orat. Apa dia? Orat. Ada apa atas? Ada apa kat atas? Ada apa kat atas? Ada orang. Ha? Naik atas tak? Jom naik atas. Debat things every day. Kita naik tingkat satu. Tengok. Kita jalan-jalan tengok. Kita naik satu persatu.
Kat ni, belah mana? Sini eh? Mana orang? Toilet. Mana orang? Saya kita rasa keriangan. You walk pun ada. Dua, saya ni beli itu. Kasut, kasut colour? Oh, kan? Oh, colour. Apa lepas kan? Tak ingat. Oh ya, tahu. Masuk baru nak buka sekolah. Kalau baby shop tapi kat Terengganu ada atuk tu. Seramai. Power baju budak puang. Dia ke gini. Wow, banyaknya baju. Power lah. Nak baju mana? Pak. Belong. Ni baju ni nak? Baju ni. Dok tengok pun. Ni, Kak baju Kak nak? Jom. Baju Kak. Tapi Baju kan? dia tu pun nak tahu. Tapi collar tu. Itu. Beli toys, bau beli. Dah ke? Kan baby kata baby nak beli kat Korea. Okey kan. Wow. Winter. Nak naik atas ke? Kuku. Jendela mayang. Mata. Bau beli. Oh beli apling blue, apling white, apling yellow. Kalau sedikit green no green. Warna green, blue, yellow ada. White ada. White ada. Ingat? Mana airplane? Bawa out. Oh, ada kat umur. Letak gitu atas tempat kaki. Benda tempat kaki tu duduk sini. Dia duduk sini. So you have Ibu hang bukan nak lagi ni. Sampai ke LinkedIn pun kali apa. Ini ya. Jasmina. Mana dia gaya tahun ni baby? Mana pink. Punya tahun ni. Tengok baby. Sekarang kita kat tingkat 2. Mayamo tingkat 2. Duduk tengok. Ini baby. Kita nak tengok kat tingkat 2 ni ada apa. Jom kita pusing-pusing dulu. Baby nak baju. Apa baju? Dia baby nak apa? Nak ayam. White S. Tadi ni nak tiga white S. Tamang dalam. Kaki 5. Kita makan please do not land on the glass. Oh, dia duduk ni. Bagi. Baby, Sanda. nyando. Nyando. Dia duduk gitu. Perfume. Apa tu? Perfume shop. Ice on. Mana apa? Pewangi. Wangi, bawa apa wangi? Ha? Bawa apa? Bau sabung. Bau sabung. Ha? Kita bawa apa? Ada bau busuk. Kita tengok. Kat tiba. Pergi tengok. Oh, apa? Oh, apa nangis? Apa nak? Baby. Oh, apa abang nangis? Ha? Apa? Ada apa ni? Ni. Ojak. Ojak apa? Ni. Ada. Bila-bila buat konten dia. Eh, Myeongdong Tapu ni opening soon. First fast casual Korean restaurant.
makan sini ya. Biar dekat Boki. Oh, yang dekat Rasa Garden Cake Grill. Tebak chicken cup opening soon. Oh ni oh. Kejap buka kat GTCC. Lepas tu tutup. Buka. Oh dah besar. Tutup. Mai sini. Ya? Yang So Garden oh. Jeffan opening soon. Oh. Hijau. Oh tidak. Daya dekat KL. Hijau ah. Tak air buka sini. Tu ada IOM City Mall mana dia? KL. Belum-belum no. Ini tak ada dekat regional ni tau. Tengok. Hijau apa? TD KL Ismo Setia City Mall Melaka dia. Batang Resort Penang Maya Mall Terengganu. Botak. Gigit dia. Nippon Sushi. Ni kedai gambar Polaroid. Aku aja ni dah. Boleh ya? Pada main dia. Wah, ada kamera ni. Jom. Wah, foto. Wah, foto. Beli tengok. Panda harga putih kan benarnya. Iklan tu. Oh, kuning tu. Oh, kuning tengok jadi kali. Pakai duduk. Orang ni duduk, orang ni duduk, ni duduk, ni duduk. Nak ni. Nak beli borak rumah. Cul boleh. Apa? Gemuk. Nampak pula. Jom. 4th floor. Let's go. Tak saya runtuh. Ha? Mana? Ayah. Pilih. Pakai tali pinggang untuk keselamatan. Pakai tali pinggang. Untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Wow, tak ada apa bunga tingkat 4. Bunyi gila. Maya mau tingkat 4 tak ada apa pun. Duduk saya ni. Semua lock kat atas ni tutup. Tu. Oh, kat sini ada food court. Jendela mayang dia panggil. Jendela mayang. Food court sini nampak kat luar tu pantai kat belakang tu. Wow. Kau makan sini. Oh, di sini ada nasi ayam, nasi lemak, mi tarik, nasi thai, ikan bakar, western. Macam-macam ada kat sini. Ni kedai retail Mona Lisa. Oh, Wow. kalau makan sini juga ada. Oh. Kat ujung ni Mr. DIY. Tak ada tu. Lepas tu habis tingkat 4 habis dah. Ada satu lagi tingkat kat 5. Kat 5 ada wayang je. So Naik. tak naik lah. So dah habis kita pusing satu mayang mall ni. Kita akan ke next destination. Next destination cruise, jom. So jom. Kat mana? Lepas ni sini. Oh, Jeti Pak Awang. Ya. Jeti Pak Awang ya? Parking kat ni, parking. Ya, tengok ni dah tengok. Boleh go Pak Awang. Parking ni. Ya ada. So kita akan naik river cruise kat sini, nama Jeti Pak Awang. Jom. Jom kita naik boat. Jom naik boat. Takut ke? Takut ke? Takut. Jom, kita naik boat. Pakai live ni, live bag. Live. Meh, pakai.
Ya. Nak naik boat kenalah pakai. Sekejap. Masuk. Handsome-nya. Kopi yang makan rumah ni. Ayah dia bakar. Sini kita tinggal. Suka ke naik boat? Suka? Suka tak? Takut ke? Aku naik boat dah. Takut naik boat? Okay, nanti kita pergi dua checkpoint. Kita pergi tu untuk ambil gambar dekat Majlis Kristen juga Jambatan Akar. Jadi pada lihat di bawah ni kita akan lalu kamar Taman Islam, dulu Taman Islam, Kota Mayang sampai Jambatan Akar. Itu laluan dia. Perjalanan aku lebih 40 minit hingga 1 jam lah. Ada kan muka sini kau yang bergerak. Ada kan kita ada. Video kan dia. Ni bukan laut bang, ni sungai, Sungai Kuala Terengganu. Sungai dia. Di Kuala Terengganu. Kalau kata di Kuala Terengganu, ni dia ada lain. Sungai ni dia bersama dengan sungai kan. Tengok ni. Bye-bye. Bye-bye. Yang belah kanan kita ni Taman Tamadun Islam ni bang. Masalah ni dia ada Taman Monumen, ada ferry ke Pulau Redang, Majlis Kristen, kau baru je mini tu dengan kafe ada dalam ni. Yang belah kanan kita ni ada kicik air. Musiknya ni cuma ada waktu dia. Waktu dia. Waktu dia. Takut eh? Takut eh? Kau kedai, kau kedai. Nampak? Wow, Masjid Kristen. Kristen Cruise Puteri 1. Bye-bye. Bye. 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 Dia ambil gambar Masjid Kristen. Kita nak jemaah sini sebab dia Taman Tamadun Islam ni asal dia bulan dalam bulan ni dia tak ada karya, dia tak ada penduduk. Masyarakat Jumaat kan ada 40 orang penduduk tetap. Dia pilih waktu biasa je. Nanti cuma harga dia dalam RM30. Dan sekali kalau korang tengok pista dia pun, ni pista dia pun, abang tengok ni. Kau penjuru menara yang paling tinggi. Nampak ada atas tu? Yang besar bola apu tu, yang berkilau. Yang ni yang pista dia. Yang lain tu kaca je, cermin je. Dia ada 4 penjuru 4 menara. Kalau ada matahari ada pantulan cahaya. Yang tu je lah pista. Yang lain tu cermin sahaja.
famous je tempat buat boat layang lah, boat kayu kalau dulu lah. Lepas tu kapal layar. Dan tu di belakang dia ada dulu Marina Resort. Tempat yang pertandingan monster pula dia, pertandingan kapal layar. Ni bawah jambatan ni ada lukisan ni, ada mural nampak ada di tiang tu. Yang ada lukisan ni bang, tanda untuk lalu abuhat. Lawan ni lawan selamat untuk lalu air dalam. Yang belah kanan ni kalau air surut boleh lalu ni bang, ada batu, ada pasir. Biasanya bila air surut, tak lalu sini lah yang ada lukisan ni. Sebab ada air pasang yang lain pun boleh lalu ni. Dia ada lampau lukisan, lampau mural. So sini pak tu rasa. Lawan tak. Mana ada detail sini. Wow, banyaknya. Tengok ramai orang. Takat detail. Mana fish ni? Panggil fish, panggil fish. Panggil bu, panggil bu. Fish. Satu. Tutu. Betul? Tutu. Bu, bu. Oh, oh. Panggil fish, panggil fish. Ada. Laut. Balik.
Best ke naik boat? Ha? Best ke naik boat? Best? Ha? Best naik boat? Best tak naik boat? Ha? Apa? Best? Baju. Pada buka baju. Okey. Easy. Okey. Sakit. Kenapa pun? Dukung. Yes. Yes. Bu aja bu. Sabu. Cebuk yang sini. Sana. Sini. Bu ada sini. Bu. Hmm. Sapu. Sapu. Oh. Bu sapu. Bu sapu. Sapu. Buk jabu. Tanya siapa? Jap. Bayar dulu. Ada okey. Ah, cash. 60 dulu. 60. Dari mana bang? Ah. Dari sini je. Sini je. Ah, sini je. Terima kasih bang. Ayah. Ni bang. Jom. Terima kasih bang. Dala. Tak ada pele. Jom. Ada air. Mana? Aju raya. Dia tu katanya duduk kat atas lah. Dia start kerja lah. Bawa kat cuti gambar lah. Antuk dia. Dia tipak awang. Sampai. Korang yang nak naik boat tadi, harga untuk seorang dewasa harga RM30 je, seorang RM30. Untuk kanak-kanak 3 tahun ke atas RM15. Tadi kita dua orang 60 je lah. Yang Hazim baru 2 tahun, so tak kena bayar lah. Lepas tu naik boat tu, dia orang driver boat tu lah tolong ambil gambar kita orang. So okey lah, dengan harga tu okey lah. Kita ambil 2 point je. Satu dekat Drawbridge dan satu lagi kat Masjid Kristen. So itu je lah untuk video kali ni. Satu hari di Terengganu. So bye.